Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan tentang tugasan e-folio yang bertajuk Rukun Negara. Rukun Negara merupakan asas perpaduan dan pegangan hidup bagi seluruh rakyat Malaysia. Ia diwujudkan selepas tragedi 13 Mei 1963 bagi memastikan kestabilan, keharmonian dan perpaduan kaum yang dapat dikekalkan dalam negara kita yang berbilang bangsa dan agama. Dalam pembentangan kami akan menerangkan tentang objektif dan prinsip rukun negara serta langkah-langkah kerajaan bagi mengaplikasikan prinsip tersebut. Contoh, pelanggaran prinsip serta kaitan aspirasi rukun negara dengan pembinaan negara bangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haris bin Syarul Anwar, Metrik 10 DLS 23F2068. Saya akan menerangkan tentang objektif dan prinsip rukun negara. Sekarang saya akan menerangkan objektif utama rukun negara. Yang pertama ialah mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua pula ialah memelihara cara hidup yang berdemokrasi. Yang ketiga pula ialah mencipta masyarakat yang lebih adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama. Yang keempat pula ialah menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai dan memelihara masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Manakala, 5 prinsip rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran kelembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kelima-lima prinsip ini menjadi panduan dan nilai asas untuk rakyat hidup aman, saling menghormati dan bersatu padu. Itu sahaja daripada saya tentang objektif atau prinsip rukun negara. Nama saya Ahmad Irham bin Ahmad Fazdin, nombor metrik 10 DLS 23F2076. Saya akan membincangkan tajuk langkah kerajaan untuk mengaplikasikan rukun negara. Terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan rakyat Malaysia mengamalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan sehari. Yang pertama, kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran dan ceramah seperti Hari Kebangsaan dan Minggu Perpaduan untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua, kerajaan perlu menerapkan nilai-nilai rukun negara dalam pendidikan di sekolah dan universiti supaya rakyat Malaysia boleh mengetahui kepentingannya. Yang ketiga, kerajaan perlu mengukuhkan dasar integrasi nasional dan undang-undang supaya rakyat Malaysia boleh menghormati perlembagaan dan hidup dalam keadaan harmoni tanpa mengira bangsa, agama dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman bin Ahmad, nombor metrik 10 DLS 23F2071. Untuk bahagian ketiga, tindakan yang melanggar prinsip rukun negara. Antara contoh tindakan yang melanggar prinsip rukun negara ialah: pertama, menghina agama atau memperlekehkan kepercayaan orang lain. Ini melanggar prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Kedua pula, tidak menghormati raja, pemimpin atau bendera negara. Ini menyalahi prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, melakukan perbuatan rasuah, penipuan atau menyebar fitnah di media sosial. Ini bercanggah dengan prinsip kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Tindakan-tindakan seperti ini boleh menggugat perpaduan dan keharmonian masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Jumdi. Nombor metrik saya 10 DLS 23F2083. Jadi saya akan meneruskan tentang bahagian yang keempat, iaitu aspirasi rukun negara dalam pembinaan negara bangsa. Yang pertama, aspirasi rukun negara amatlah penting dalam membentuk negara bangsa Malaysia yang bersatu padu. Nilai-nilai yang terkandung dalam rukun negara membantu rakyat hidup dengan semangat dalam untuk tolong-menolong dan saling menghormati dan juga menghargai kepelbagaian.
Ia juga membentuk identiti nasional di mana semua rakyat berasa bangga menjadi sebahagian daripada negara Malaysia. Apabila rakyat menghayati dan juga mengamalkan prinsip rukun negara, maka negara kita akan menjadi negara yang lebih aman, maju dan dihormati di mata dunia. Kesimpulannya, rukun negara bukan hanya lafaz ikrar yang dibaca pada setiap majlis rasmi, tetapi merupakan asas perpaduan dan panduan hidup rakyat Malaysia. Setiap prinsip dan objektifnya mempunyai peranan penting dalam membentuk masyarakat yang bersatu, berdisiplin dan bertanggungjawab. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menghayati serta mengamalkan nilai-nilai rukun negara dalam kehidupan seharian demi kesejahteraan dan kemajuan negara tercinta, Malaysia. Sekian, terima kasih daripada kami, kumpulan nombor 1. Assalamualaikum dan jumpa lagi.